akhirnya Honor memberi respon kepada video yang aku upload sebelum ni. Hi, welcome back to my channel. Pada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan button loceng. So, video sebelum ni berkenaan indah khabar dari Rupa. Honor memberi respon selepas 2 hari. Ramai nak tahu cerita Honor apa semua. Aku sebagai pengguna, aku rasa kecewa apa semua. Disebabkan aku macam dipermainkan pun ada. First kali, kau bayangkan aku daripada Muar pergi ke Melaka. Daripada Melaka, dia orang cakap tak ada stok, aku balik ke Muar balik. And then dia cakap kat Johor ada. Aku pergi ke Johor. Sampai ke Johor aku kena sidai. And then aku patah balik ke Muar. Dan result yang aku dapat seperti macam tu. Kalau kau jadi seorang pengguna, kau jadi seorang pembeli, kau panah hati tak? Duit modal dah habis banyak, pergi sana pergi sini. Lah telefon nak kena bayar 900 lebih sebab nak repair apa semua, physical damage apa semua. Ada juga cakap banyak-banyak telefon, nak buat apa banyak-banyak telefon? Okay, actually banyak-banyak telefon ni, kau ingat aku seorang je nak pakai. Kadang-kadang aku beli untuk orang lain, untuk hadiah apa semua. Macam-macam dah gift aku dapat daripada Honor ni. Okay, untuk Honor X9C ni aku beli pada 25 Disember 2024. Right. 25-24. Yang ni masa tu X9B. Sama juga 25 bulan 12 2023. Setiap kali Honor keluarkan telefon, aku mesti beli. Cuma yang macam Magic 7 Pro tu aku tak mampu lah nak beli. Yang tu mahal sangat, aku tak mampu nak beli. Tapi aku adalah upload video yang untuk tu, macam aku berkenan, aku siap promote lagi. Bukan aku tak ada promote, aku ada promote. Betapa minatnya aku kat Honor ni tau. Mungkin 100 produk, mungkin ada satu yang kesilapan teknikal. Betul? Daripada segi penghilangan ke apa. Bila sampai kat JB, rupanya lagi teruk. Tu yang jadi macam tu. Okay, nak dipendekkan cerita, Honor pun call tapi tak dapat. And then dia WhatsApp. Dia cakap boleh tak, dia nak call apa semua. Cakap okay, telefon sekarang. Dia nak bincangkan pasal isu ni lah. Bagusnya Honor ni, dia tak suruh pun turunkan video yang sebelum ni. Mungkin dia nak jadikan pengajaran kepada staff-staff dia ke, I'm not sure. Tapi dia tak suruh turunkan pun video yang sebelum ni. Cuma dia cakap dia akan repair secara percuma telefon aku tu. Dia akan repair telefon aku secara percuma. Sebab dia sendiri cakap dalam term, dan aku sendiri tahu dalam term dia tak ada replace one to one. So dipendekkan cerita apa semua, aku pun hantarlah yang lama tu. And then dia ada cakap lah yang dia akan bagi satu ni. Yang ni dah sampai, lama dah sampai. Lepas dia minta buat permohonan maaf untuk pihak dia, syarikat dia, dan dia akan memberi teguran kepada Johor. So dia ada hantar ni satu. Melambat dah earbud aku ni. Semalam aku bagi member aku satu. Yang ni satu lagi. Nampak So hari ni telefon sampai yang telah di repair. So aku nak ucapkan terima kasih lah kat Honor. Sebab aku pun tak sangka video tu boleh meletup apa semua. Dan aku pun tak sangka pihak Honor boleh ambil berat pasal video tu kan. Tak baik plastik. Itu memang tinggalkan baik plastik pun. Masa nak hantar tu memang dia ada suruh hantar semua set ni. Dia suruh hantar set semua ni. Tak suruh dah sebab apa, tapi saya hantar je lah. So aku nak ucapkan terima kasih lah pihak Honor kerana sudi mendengar luahan daripada seorang pembeli. Terima kasih sangat-sangat. Terima kasih telah sambil berat. Sebab sebelum ni aku rasa memang betul macam memang dalam komen pun banyak lah. Bukan yang tak elok. Ada je kalau aku guna brand lain pun mesti ada something wrong dia. Bukan tak ada something wrong. Cuma mungkin aku
aku tak bernasib baik. Masa aku beli telefon tu, aku dapat yang tak berapa nak elok. Aku tengok, aku komen-komen dan aku dapat lah. Okay, apa-apa pun aku nak terima kasih lah kepada yang memberi komen dan semua. Aku rasa macam bila aku baca-baca tu kan, aku nak gelak pun ada juga yang support apa semua, ada juga yang menceritakan tentang benda yang lain. Tak kisah apa semua tu, itu pendapat masing-masing. Tapi bagi aku, diri aku, masa aku upload tu, aku hanya meluahkan apa yang aku rasa. So ada yang pakai Honor ni juga sampai yang 2 tahun, 3 tahun. Tak, sekarang aku keluar je model baru, aku tak nak apa baru. Model baru, aku bukan orang kaya pun, tak, orang kaya. Aku sama je, rakyat bawahan ni. Tapi disebabkan minat. Ada setengah orang minat muzik, ada setengah orang minat pelakon, idol. Tapi aku minat pada tapi satu je lah tak kesampaian untuk proses tu dengan nanti. Tapi disebabkan kos ni tinggi, tak over budget. Disebabkan over budget aku tak aku tengok je lah kalau pergi dekat shooting center pun. Okay, apa-apa pun thank you so much. Semoga dengan video ni terjawablah segala persoalan dan pihak Honor telah bertanggungjawab semula untuk menggantikan mana yang salah. Sekian, terima kasih semua, bye.